Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kewalaipe tacahau. Wanakam. Terima kasih kepada warga Negeri Sembilan yang hadir beramai-ramai. Tadi waktu kita sampai banyak lagi kerusi kosong, tetapi alhamdulillah sekarang sekali lagi kita telah pecah panggung dan kita juga ada ribuan yang menonton secara atas talian program kita pada malam ini. Tadi kita mendengar anak-anak muda plus Wong Chen lah, dia tak berapa muda. Dan seperti Wong Chen, saya juga telah mula bertemu dengan pengundi-pengundi setiawangsa. Sebab bila saya ambil langkah untuk mengundur diri sebagai ahli parlimen, saya merasakan perlu untuk saya bertemu secara langsung dan menjawab apa jua soalan yang mungkin timbul daripada mereka, kerana sebelum ini mereka lah bos saya. Dua penggal mereka memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil rakyat. Dalam sejarah setiawangsa, UMNO tak pernah kalah sehingga 2018. Dulu ramai orang ingat Azmin hantar saya bertanding setiawangsa. Dia ingat, orang ingat tu langkah kamikaze lah. Sebenarnya yang hantar saya Rafizi. Tapi kita merasakan pada waktu itu setiawangsa ni kalau kita dapat menang, maka kita juga dapat tukar kerajaan. Dia bellwether seat pada waktu itu. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, jadi bila kami bertemu dengan warga setiawangsa, pandangan dia pelbagai. Ya, ada juga yang kata, dia kata mungkin tak perlu letak jawatan. Dia kata lepas ni kalau menang lagi jangan letak jawatan. Ada yang kata mereka faham keputusan yang saya ambil, tetapi umumnya agak positif bahawa mereka masih lagi nak memberi peluang kepada kita untuk mewakili setiawangsa dalam pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Kita kena ingat, lepas kita menang 2018, waktu itu saya merupakan Ketua Pemuda Harapan. Antara kempen yang kita gerakkan ialah undi 18. Hujah kita kalau 18 dah boleh berkahwin, 18 boleh dapat lesen kereta, 18 dah boleh beli senjata, sepatutnya 18 tahun juga boleh mengundi. Waktu itu pelbagai hujah diberikan. Oh, budak-budak ni tak cukup matang, baru saja keluar daripada sekolah dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, ya, kita dapat majoriti 2/3 untuk meminda perlembagaan dan umur mengundi diturunkan daripada 21 tahun ke 18. Cuma saudara-saudara, kita kena melihat semula. Saya pun bukan 18 tahun dah. Kita kena tengok balik bagaimana senario politik negara kita. Apa yang kita tawarkan kepada anak-anak yang ada pada hari ini. Anak saya dah umur 15 tahun. Pilihan raya ni dia tak sempat mengundi. InsyaAllah pilihan raya akan datang, pilihan raya umum ke-17, dia akan sempat mengundi. Apa yang kita tawarkan kepada anak-anak muda di dalam negara kita? Atau adakah kita bercakap tentang soal yang tidak lagi relevan kepada mereka? Jadi sebab itu kita menubuhkan parti bersama ini bukan untuk memecah belahkan sesiapa, tetapi untuk memberi satu tawaran. Kerana kita merasakan ada vacuum, ada lompong di dalam pasaran politik negara kita, maka kita pun menubuhkan parti bersama. Kita dah berdaftar, ya, dalam ROS semua ada, tidak ada masalah, insya-Allah. Logo kancil pun dah berdaftar. Hari ini kita ada parti baru, lebih bongsu daripada kita, nama dia Parti Wawasan Negara, Hamzah Zainuddin. Yang tu saya tak pasti dia punya anak apa, CJ beranak dia macam mana, wallahu alam.
Kita akan tengok sama ada dia sah taraf atau tidak sah taraf. Tapi kita berbeza. Sebab apa yang kita dalam bersama. Dalam bersama kita bercakap yang kita nak pergi sendiri. The kancil will go alone dalam pilihan raya. Kita tidak mahu menempel lagi. Zaman itu sudah pun berakhir untuk kita nak bertenggek di mana-mana parti. Is this a big decision? It is a big decision. Tetapi kita merasakan bahawa dengan berada bersendiri, kita tak perlu berkompromi dengan mana-mana parti yang ada. Sebab antara sifat jelek yang ada pada hari ini yang membuatkan orang frust dengan politik yang ada, termasuk anak-anak muda, ialah apabila kita berkompromi antara satu sama lain. 2022, waktu itu tidak ada mana-mana parti yang ada majoriti. Betul atau tidak? Kita faham kenapa perlu buat kerajaan perpaduan pada waktu itu. Tak ada masalah. Kesilapan dia apa, saudara-saudara? Kesilapan dia apabila Anwar Ibrahim dan ramai pimpinan dalam Pakatan Harapan merasakan the strategy is dalam pilihan raya umum ke-16 yang akan datang, kita akan tetap masuk dengan Barisan Nasional. That is the mistake. Jadi kita dah obses nak jaga hati BN. Sedangkan BN daripada awal lagi, dia dah asah parang dekat belakang. Bagaimana mereka nak lawan kita dalam pilihan raya akan datang. Tak payah tunggu, kat Sabah pun dah terbukti. Sekarang kita akan berdepan Johor Negeri Sembilan. Kita tengok PH dan BN tidak lagi sekali. Kan mudah kalau dari awal PH merasakan sebab perlu ada kerajaan, okey kerjasama. Tetapi tidak perlu terfikir lebih-lebih nak jaga. Nak jaga mak mertua ni, nak jaga bapak mertua ni, sebab kita bergerak sebagai sendiri. Kita tahu election bergerak sendiri. Tapi bila tidak ada keyakinan tersebut, sedangkan parti-parti lain membuat persiapan untuk bergerak sendiri, banyak benda tak jalan. Tapi itu okey lagi. Yang bagi saya lebih mengecewakan dalam keadaan 2,5 tahun kami duduk di dalam kabinet, kadang-kadang halangan untuk membuat perubahan tidak datang daripada Barisan Nasional, tidak datang daripada GPS atau GRS, tapi datang dari bukan hanya PH, PKR sendiri. PKR yang tidak mahu buat perubahan. Jadi yang kita berjuang dulu, ramai di antara yang ada di sini, 20 tahun, 25 tahun, menghabiskan hayat kita untuk perubahan ini sampai ke puncak kuasa, kita dikecewakan. Ya, dia kena scam. Kita kena scam. Ya? Jadi, sekarang apa yang kita tawarkan? Bersama kita nak a new platform yang relevan dengan 2026. Kalau UMNO 1946, PAS 1951, DAP 1965, ini parti-parti yang lahir daripada buku-buku sejarah. Maka kita buat bersama, kita buat satu bentuk parti yang baru, yang relevan, digital. Dia bersifat flat organisation, satu political start-up. Tak perlu nak berebut cabang dan sebagainya sebab kita fokus kepada gerak kerja pilihan raya. Dia membolehkan kita boleh bersiap awal untuk berdepan dengan pilihan raya. Bila kita bergerak sendiri, tak perlu kita nak berbincang dengan parti lain. Tak perlu nak beredakan cabang berdepan dengan pilihan raya. Ini bukan mudah sebab it is a new structure, tetapi kita merasakan ini perkara yang penting. Jadi ramai di sini yang ada pada hari ini, siapa kalau berminat nak jadi calon, tak payah WhatsApp Rafizi. Rafizi memang tak ada WhatsApp. Dia banyak WhatsApp saya lah. Tak payah SMS Rafizi ke WhatsApp saya ke.
terus ke www.bersama.org, masuk mohon untuk jadi calon. Kalau malu-malu, terus pergi website, buat senyap-senyap tengah malam, nak tunggu tengok bola, boleh hantar pencalonan anda. Dan kita tak malu. Ada siapa Puak Zakashi, dia kata kita buat macam ni sebab tak ada orang, tak ada calon. Sebenarnya dulu pun kita pernah cuba buat, waktu di dalam parti kami yang lama. Ada banyak calon-calon yang menarik yang kita dapat tonjolkan, dan kali ini pun insya-Allah daripada senarai awal yang kami tengok, pelbagai latar belakang, usahawan muda, tokoh korporat, aktivis yang memohon untuk menjadi calon. Kita nak dekatkan parti politik dengan rakyat, dengan pengundi. Sebab selama ini parti politik ni dia macam gangster kat sekolah. Saya dekat sekolah, saya budak skema. Jadi kita kadang-kadang kita pelik, geng-geng yang duk tibai kat belakang asrama. Jadi kita tak tahu apa dia kerja dia, apa dia buat, apa dia punya tradisi-tradisi gangster ni. Parti politik pun benda yang sama. Kadang-kadang kita tengok dulu, saya nak masuk jadi ahli 3 kali hantar borang. Tak dapat-dapat jadi ahli. Lala saya kenal Setiausaha Agong, saya hantar jadi ahli. Itu zaman dulu, 25 tahun yang lepas. Tetapi dunia sudah berubah. Kita boleh bank pun kita pakai online. Sebab itu dengan parti politik ini kita nak bawa dekat dengan rakyat. Bawa dekat dengan anak-anak muda. Jadi saya minta tolong. Tapi hari ini crowd dia agak senior sikit lah. Tapi kita ada ramai tadi yang berceramah tu muda-muda. Kita kena buat lebih banyak konten untuk sampai kepada anak-anak muda. Sebab bukan semua yang mungkin nak datang ke event secara live. Sebab dia agak intimidating nak datang. Tetapi saya yakin mungkin ramai yang tengah menonton. Ramai yang ada kawan-kawan dalam kumpulan WhatsApp dan sebagainya. Kita kongsikan konten kita, tunjukkan kepada mereka. Tentang anak-anak yang memikirkan adakah mereka dapat masa depan yang lebih baik dari mak ayah mereka. Sebab kalau satu ketika dahulu, tahun 80-an, tahun 90-an di Malaysia, you are confident that your life will be better than your parents. Sama ada anda Melayu, Cina atau India, secara umumnya kehidupan anda lebih baik daripada ibu bapa. Dan anda macam generasi ayah saya, mereka sara. Waktu ayah saya mula-mula bekerja, separuh gaji boleh hantar ke kampung. Tetapi kemudian bila mereka dah jadi semakin tua, generasi yang ada pada hari ini, yang senior-senior ni pula, mereka kena sara anak mereka. Jadi dulu mereka sara bapa mereka, sekarang mereka sara anak-anak pula sebab keadaan ekonomi semakin mencabar. Jadi kita nak bagi satu harapan kepada generasi yang akan datang, bagaimana kita nak menangani isu-isu yang mereka hadapi. Bukan hanya nak minyak RM1.99, bukan hanya tentang isu-isu politik yang sudah tidak relevan dengan mereka, tetapi nak lihat dasar ke depan. Ramai anak-anak yang sangat lantang misalnya bercakap tentang perubahan iklim dan alam sekitar. Waktu saya jadi menteri, saya pun banyak belajar daripada mereka. Dan bila saya bertanya, kenapa, bagaimana anda begitu minat? Dia kata, because this is my future. Jadi ini yang kita nak bawa dalam parti bersama. Kita nak bawa agenda-agenda yang baru dan kita nak bagi satu pilihan. Selebihnya terpulang kepada pengundi dan selebihnya terpulang kepada rakyat Malaysia. Saya yakin ada permintaan untuk sesuatu yang baru. Mungkin Rafizi akan ceritakan, tetapi daripada 2022 sampai hari ini, golongan yang tidak mahu mana-mana gabungan yang besar, PH, BN, PN, semakin meningkat di kalangan semua kaum. Jadi kita nak address perkara tersebut. Dulu ada satu tu ayam goreng original. Lepas tu ada ayam goreng spicy kali 1. Lepas tu ayam goreng spicy kali 3. Semua sama ayam goreng. So kita rasa ada market untuk makanan yang baru. Mungkin kalau tanya Wong Chen, dia kata nasi kerabu. Jadi kita nak provide that alternative kepada pengundi. Dan kita merasakan masanya sudah sampai.
Kami ada sedikit pengalaman tentang apa yang kami belajar ketika di dalam kerajaan, tetapi saya yakin lebih ramai rakyat Malaysia, tua dan muda, yang mempunyai pelbagai pandangan, pelbagai latar belakang. Kita ada anak-anak muda tadi, kita dengar pandangan mereka, kita nak bersama-sama kita membina satu negara yang baharu. Kita nak bergerak ke depan, bukan dengan perang politik lama, tetapi nak memberi satu jawapan kepada isu-isu yang dihadapi oleh rakyat kita. Negara kita semakin tua, golongan muda semakin kecil kerana bilangan anak-anak dah makin berkurangan dan kita kena tanggung generasi yang tua ni dengan bilangan yang semakin kecil. Jadi itu akan menjadi satu cabaran. Orang hidup semakin lama kerana kemajuan teknologi. Jadi kita kena memikirkan apa cara terbaik untuk kita menjaga kebajikan generasi tua dan pada masa yang sama memastikan situasi pekerjaan anak-anak muda ini lebih baik dan lebih positif kerana mereka ada tanggungjawab besar untuk menanggung generasi tua yang ada. Mungkin sebahagian daripada kita nanti insya-Allah dalam masa terdekat. Jadi saudara-saudara, ini bukan kerja mudah. Kita ada banyak lagi acara. Kita ada dua golongan lah. Saya ingat macam hari ni dia ada satu tu grupi yang dia akan ikut saya dengan Rafizi merata-rata. Jadi kita ucapkan terima kasih daripada satu Malaysia turun. Kita juga ada orang-orang Negeri Sembilan, orang Seremban, orang Rembau yang datang pada malam ini. Orang Jelebu tadi saya jumpa. Jadi yang paling penting, kami berharap anda dapat terus memberi sokongan untuk memastikan parti bersama ini akan dapat berdepan. Kita ni tubuh-tubuh je, kita akan berdepan dengan pilihan raya negeri Sembilan dan juga Hijau. Adalah peran besar bagi parti bersama dan kita berharap anda dapat donate melalui laman web bersama.org. Kita ada acara untuk mengutip dana dan sebagainya dan kita bersama-sama kita dapat membina satu parti untuk semua anak-anak Malaysia insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Vanakkam.